High Rock Singapore is one of the biggest game yang saya target sangat sebab dia Asian Championship. Saya sebelum High Rock Singapore ni, kita ada lagi 2 game, Pump Fitness, K Fitness Challenge. K Fitness Challenge saya menang. High Rock Singapore ni target saya lah sesuatu yang saya tak boleh impikan. I draw. Thank you. The queue is. Oh, the queue is here. Cak. So kali ni kita nak daftar dulu. Sebenarnya game hari Sabtu tapi kita letak sekarang, jadi senang, jadi besok boleh lagi buat light training sikit. Ni dia tengok je. Tapi dia nak tengok satu beg Puma. Your QR code okay, just scan behind. This is the High Rock single man, right? Yeah. Sekarang ni kita buat, aku nak tengok barang. Kasut High Rock cantik, tapi saya tak boleh beli yang ni. Saya dah ada dah kasut model ni, cuma dia punya beza design je. Memang macam tempting nak beli tapi macam jangan membazir. Nama sukan tu High Rock. So dia orang keluarkan satu bag yang boleh tak patch. Satu bag besar. Apa harga dia ni? Oh, 299, maknanya kan 900 juga, dalam 800 lebih. Kita makan sini. Ni semua ayam tak. Nah, jom. Untuk kakak. Nasib baik dia bagi ayam RM70 kat, RM70. Jadi semuanya satu dalam. Aku tak pernah nampak lauk macam ni kat Malaysia. Telur goreng semua rasa sama je, tak ada beza. Untuk makan malam ni pula, staff, jom kat sini. Okey, mantap. Chicken quesadillas. Tadi sampai hotel pun dia kata makanan halal macam kena jalan juga dalam 10 minit macam tu kan. Tu lah tadi sebab dia sampur kari. Sedap sikit lah mula-mula. Lepas tu minum lama-lama tu macam dia macam muak. Masa-masa dah jumpa telur lah. Ni ke telurnya? Ya, betul. Nampak promising sikit, nampak cerah sikit. Dia tak ada buah lain ke? Tengok ada buah apa lagi ada. Ada roti putih je. Sekarang pukul 7.29, kita baru lepas salam maghrib. Tadi tak dapat ambil video sampai habis sebab orang punya staff tak bagi ambil video kat grocery store. So balik solat, dan kita lari. Jom, easy run 6 km. Dan berlari. Sekarang balik mandi. Baru je habis buat live senaman dekat TikTok. So sekarang dah pukul 8.30. Relax kejap. Sekejap lagi kita nak on the game. Untuk High Rock Singapore ni saya tak banyak bercerita sangat atau tak banyak war-warkan sebab